Okay, seterusnya kita ke sifir 47. Sifir 47 memerlukan sifir 4 dan sifir 7. Okey, kita mulakan dengan eja 4. 4 sifar. 2, 4, 6, 8. Sifar 2, 4, 6, 8. Sifar, sifar, sifar. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Seterusnya sifir 7. Sifir 7 kita mula daripada bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Step kedua dari atas. Sifar 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Okey, kita masukkan sifir 4 ke dalam kotak sifir 4. Seterusnya nanti kita masukkan sifir 7 dalam kotak sifir 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 dan 63. Okey, dan kita buat kotak merah. Dalam kotak merah, kita kena tambah 2 angka di dalam kotak merah. Okey, kita buat kotak merah dan kemudian kita tambah. Okey, tambah. Okay, kita padam yang tidak termasuk ni. Kita keluarkan satu-satu tu. Tidak termasuk dalam kotak. Okey. Kita mulakan dengan 47. 8 tambah 1, 9. 94. Okey, 2 tambah 2, 4. 1 kat depan tulis. 1 kat belakang tulis balik. 6 tambah 2, 8. 1 kat depan tulis. 8 kat belakang tulis balik. Sifar tambah 3, 3. 2 kat depan, 5 kat belakang. 4 tambah 4, 8. 2 kat depan, 2 kat belakang. 8 tambah 4, 12. Naik atas 1. 1 tambah 2, 3. 9 kat belakang. 2 tambah 5, 7. 3 kat depan, tulis balik. 6 kat belakang, tulis balik. 6 tambah 6, 12. Naik atas 1, dekat 3. 1 tambah 3, 4. 3 kat belakang. Siap.